Ya. Saya nak tanya satu soalan ni. Okey. Apa itu medan lastik, cikgu? Okey, medan lastik. Medan lastik ialah interaksi antara kaplar dengan mamak. Okey, apa itu mamak? Medan magnet kekal. Dapat? Apa itu kaplar? Konduktor pembawa arus. Okey, apabila mamak bergabung dengan kaplar, dia akan menghasilkan satu daya paduan. So, daya paduan inilah yang kita panggil medan lastik. Faham? Okey, macam mana kita nak tentukan arah daya yang terhasil ini? Menggunakan petaki. Petaki. Ya, petaki. Betul, tangan kiri flat.